Guys, korang nampak tak kereta dekat sebelah saya ni? Satu sedan, satu lagi hatchback. Dua jenama yang sama tapi varian yang berlainan. Korang nak tahu kereta apa? Jom, saya tunjuk. Okay guys, kat sebelah saya ni ada sebiji Mazda 3 1.5G Skyactiv tahun 2021 guys. Satu lagi dia punya enjin berupaya 1.5 liter, so memang jimat minyak guys untuk penggunaan harian korang. Okey, dekat sebelah saya ni juga Mazda 3 High Plus Liftback CC 2.0 model tahun 2020 dan dia menghasilkan 162 horsepower, lagilah fun to drive. Okey guys, yang untuk sedan ni dengan yang hatchback ni dua-dua nampak sporty guys. Tapi yang beza guys, so kalau yang untuk hatchback ni dia punya rim lagi besar daripada yang sedan ni. So yang hatchback ni 18 inci guys. Ini macam satu lagi yang hatchback ni dia mari dengan sunroof guys. Dia sunroof tu dia mari dengan LED light guys. Satu lagi yang hatchback ni dia punya belakang lagi pendek guys daripada yang sedan. Okey, dari segi interior dalaman sedan dengan hatchback ni sama sahaja, yang membezakan dia adalah bahagian seat dia. Untuk sedan ni dia menggunakan fabric seat, manakala untuk hatchback pula dia menggunakan leather seat. Okey, yang lagi satu, untuk sedan ni dia ada reverse camera. Sama juga dengan hatchback, dia ada reverse camera tapi dia ada 360 camera. So kalau korang nak jimat, korang better ambil yang sedan ni guys, sebab dia memang jimat minyak. So lepas tu kalau korang nak yang style, korang boleh ambil yang hatchback ni guys. Untuk yang Mazda sedan ni harga dia bermula daripada RM91,780 guys. Okey, lepas tu bulanan anggaran dia dalam RM1,100 saja guys. Manakala harga hatchback ni RM113,780, bulanan dalam RM1,300 hingga RM9,000. So kalau korang berminat dengan hatchback ni ataupun sedan yang tadi, korang boleh PM kita sekarang sementara stok masih ada.